Anwar bukan saja mendiamkan diri, tetapi Anwar seolah-olah menyokong kerja-kerja tunjuk punggung pada malam kemerdekaan yang lalu. Pada budak yang tunjuk punggung ni, saya nak bagi tahu, dia tunjuk punggung pada salah orang. Dia tunjuk punggung pada gambar yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib pemimpin yang tak minat pada punggung. Dia patut tunjuk punggung dia pada pemimpin dia yang minat kepada punggung. Okey, kalau dia tunjuk punggung pada pemimpinnya yang minat punggung, apa pandangan apa yang saya yakin bila dia tunjuk punggung pada pemimpin yang minat pada punggung, pemimpin itu akan memberikan tindak balas serta merta. Tapi dia tanggunglah tindak balas tu. Okey. Bagaimana pula dengan model yang memijak gambar tu? Macam mana pula pandangan awak? Ya, bagi kedua-dua mereka ni, yang tunjuk punggung, yang pijak gambar, yang nak tukar bendera, ini perbuatan-perbuatan yang saya anggap sebagai khianat kepada negara. Khianat pada negara. Sebab apa? Dan perlu dikenakan tindakan yang seberat-beratnya, umpamanya sebat. Pelaku-pelaku ini perlu disebat. Ini berdasarkan kepada kes dan kejadian yang pernah berlaku di Singapura pada tahun 1994. Pada tahun 1994, seorang rakyat Amerika nama dia Michael Peter Fay melakukan perbuatan vandalism dengan menconteng gambar Lee Kuan Yew di Singapura pada tahun 1984. Mahkamah Singapura, polis Singapura segera menangkap Michael Peter Fay. Michael Peter Fay didakwa di mahkamah di Singapura, dijatuhkan hukuman denda 3,500 Sing dolar, penjara 4 bulan dan 4 sebatan. Walaupun mendapat tentangan daripada 24 senator Amerika Syarikat yang menulis surat kepada Lee Kuan Yew, hukuman sebat tetap dilaksanakan. Kenapa? Kesalahan dia apa? Vandalism, conteng gambar Lee Kuan Yew. Di Malaysia, pijak gambar Perdana Menteri, tayang bendera yang bukan bendera negara ini. Dalam masa yang sama juga tunjuk punggung kepada gambar yang amat berhormat Perdana Menteri. Tindakan polis sangat pantas. Apa dia? Iklan dalam surat khabar minta peserta-peserta perhimpunan supaya menyerah diri kepada polis. Mereka apabila mereka serah diri kepada polis, tak sampai 2 jam dah lepas dah. Lock up pun tak rasa. Sebab itu dia orang tak takut. Saya cadangkan supaya pelaku-pelaku ini diberikan hukuman sebat sebagai pengajaran kepada yang lain. Ini bila minta maaf selesai masalah. Minta maaf selesai masalah. Dulu kita dengar ada sekumpulan pemuda baling botol arak dalam masjid, dalam surau. Minta maaf, selesai masalah. Namawi, tukar, hina lagu negaraku. Minta maaf, selesai masalah. Now sekarang lagi, minta maaf lagi. Apa pengajaran mereka ada? Mereka tak takut lagi dah. Sebab itu saya minta pihak polis, Kementerian Dalam Negeri, Menteri sendiri dan juga Jabatan Peguam Negara segera bertindak. Okey, bagaimana pula dengan bendera bendera baru tu kan? Pada pandangan bang, siapa yang menjadi dalang kepada bendera baru? Pemuda Keadilan, ahli Angkatan Muda Keadilan telah pun mengaku dia yang mereka cipta bendera itu mendapat sokongan moral daripada Anwar Ibrahim. Jenis manusia apa Anwar ni? Pada rupa wajah Malaysia ni pun nak dia tukar. Ini satu pasal pijak gambar Perdana Menteri. Saya nak bagi tahu, dia bukan pijak gambar yang amat berhormat Datuk Seri Najib. You kena ingat tu, dia bukan pijak gambar Datuk Seri Najib. Dia pijak gambar yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Jawatan Perdana Menteri ini dapat daripada mana? Jawatan Perdana Menteri bukan dapat tepi longkang, bukan dapat dalam jamban waktu makan aiskrim. Ini kena ingat. Jawatan Perdana Menteri dapat depan Yang di-Pertuan Agong. Cara dia mengangkat sumpah depan Pertuan Agong, makna Agong lantik. Bila Agong lantik Perdana Menteri, seluruh rakyat Malaysia harus menghormati pelantikan oleh Duli Yang di-Pertuan Agong. Bila dia pijak gambar Perdana Menteri, makna dia hina Agong, dia hina negara, meruntuhkan maruah negara kita.